Lepaslah keluar laut, geng. Oh. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. So, alhamdulillah bertemu kembali bersama aku di fishing. Yang baru sampai, aku ucap selamat datang. So, hari ni kita nak mancing dekat Jambatan Muhibah, geng. Spot Jambatan Muhibah, spot viral dekat Kelang ni. So, hari ni aku santai-santai je, kita nak mancing. Kita nak cari lauk. Pagi-pagi ni, air pagi, dalam pukul 7 lagi, 7. Kita nak try ketuk-ketuk Apollo lah. Kot ada cencaru kan. Lepas tu kita main bottom lah. Tadi aku beli pumpun. Aku main pumpun je geng, layan kat sini. Cari mana tahu ada ikan-ikan lauk. Aku set up barang dulu, lepas tu kita mancing. Okay, jom. So pagi ni geng, aku nak cari Apollo dulu, cari lauk. Kalau ada, mata saya 10 lah. Last minute, tak plan pun nak mancing. Aku beli kat kedai aquarium je malam tadi. Okay geng, jom. Besar belat mata dia. Buat goreng sedap ni. Mana caru? Tu dia, baby caru. Baby dah masuk. Baby caru geng. Sekejap lagi mak dia masuk. Panggil lah mama. Banyak belat mata Banyak belat mata boleh buat umpan. Belat mata. Sebesar belat mata dia. Caru. Jarang-jarang geng. Ini pun sedap ni buat goreng-goreng. Ui, meriah ha. Besar-besar dia punya ni. Lihat mata. Oh, besarnya. Ini saiz lauk ni geng. Ini tak. Ini caru. Alhamdulillah. Caru geng. Alhamdulillah. Cencaru. Langgut saiz. Mantap.
geng. Caru geng, caru. Ini. Caru saiz-saiz tu. Lepaslah aku buat lauk geng. Caru makan pagi. Betul geng. Mantap.